Di waktu pagi yang ceria ni, burung-burung bertebengi. Nampak satu sosok, tidak berapa tua, tidak berapa muda. Bukan belakang tu ni, hok tengah lesek-lesek roti atas neka ni. Mengikut orang tua dulu-dulu, nama Mok Cik Ningnya, Mok Teh. Mok Teh Spe'oh. Dia nak buat apa tu? Dia nak buat supo lepeng tak? Boleh jadi juga. Boleh tidak jadi juga. Ni kakak di beliau. Mok Su Spe'oh. Mok Su Spe'oh. Tadi Mok Su Spe'oh. Weh, jemur atas tu pasal air lalu ke mana? Tidak dia girik. Tidak dia jijak tu ke? Kau tu ni, apa dia panggil? Alah. Popodom. Popodom. Tak, dia jemur atas tu tu. Tak ada apalah. Kalau tak lipat tak apa juga. Tetapi dia naiknya selipar-selipar atas tu tu. Biarlah kok dia. Kita sibuk apa? Cukurukuk kiu-kiu. Oh, comel deh pemandangan rumah dia ni. Rumah impian kita ni. Kalau di Bangladesh, memang gini lah. Ternyata lah tu. Pak Teh ada weh. Pak Teh ada tua dah Pak Teh. Jumpa hari tu muda lagi. Ni tua dah. Kata dah. Dia kenyek lah. Wah, gini papadamnya demo ni buat. Oh, baru tahu. Tertubik lah papadam tu. Si duduk. Confirm dempok motor makan dah papadam pani. Dia buat gitu. Nampak tadi super besar tak? Dia kecil pula. Tu dia kerak gitu tu. Sedap ni goreng tak? Ya, ranggut molek lah. Ranggut lah. Buai pula. Sorak-sorak hot takut tu ke? Buai lah. Dia berapa pada dia ni? Nak tahu juga serpi dia. Serpi dia tu. Dia boleh buai tu. Takut ke tu? Takut tak boleh lah. Siap dah lah. Jual lah.